nak masuk Tebo. Hari Sabtu ni 1 hari bulan ada RZ member. Tapi aku tak dapat pergi sebab tak ada RZ. Tapi 2 hari bulan kereta ni akan pergi ke Lita Datuk Sago Ampang Racing Cup. Kan nak bagi tahu belum ni baru Acap tahu. Acap pun serius cakap, Acap baru tahu yang exhaust ni yang letup-letup apa semua tu belakang apa piping muffler dia pakai muffler standard punya ni. Bukan standard lah, kira ada tabung besar macam ni. Patutlah macam bila tekan tu macam pergi tak nak pergi rupanya tabung besar macam tu. So kali ni kereta ni akan test lagi sekali dekat Lita Datuk Sago Ampang Racing Cup punya event. Pakai straight pipe pula. So dia dah masuk straight pipe. Abang Saiful Doris dia dah masuk straight pipe. Tak nampak sangat lah tapi dah straight pipe lah. So nanti kita tunggu, kita test pula kereta ni macam mana kalau dah pakai straight pipe. Belum kereta ni ditebo kan. So lepas ni Abang Saiful cakap Iris 1.3 ni nak masuk Tebo dengan Tebo.com. Diorang nak calibrate lah. Calibrate pula. Kita orang nak apa nama? Bukan calibrate tu nak repair. Collaborate. Ya, collaborate dengan Tebo.com. So tunggulah apa yang akan jadi kat Iris ni. Daripada NA akan ke Tebo. So tunggu nanti next video. Jumpa hari Ahad ni insyaAllah kat Lita Datuk Sago Ampang Racing Cup. Bye bye. Assalamualaikum.